Saya blushing tapi saya tak boleh nak cakap. Saya macam, ya Allah, balon Kak Long ambil je lah dunia ni. Kita tak bawa. Tadi saya pun waktu tu memang kontrol muka macam tak ada macam tak dapat blushing pun. Saya berlakon sebenarnya. Berlakon saya berlakon, saya makan cendol tu. Sebenarnya dalam hati saya berbunga-bunga. Tengok Kak Long dan Abang Long. Ni. Tu korang sebenarnya Irfan pandai berlakon. Aduh, dia cubit Abang Long, dia cubit Abang Long. Cubit dia tak tepuk ah. Senyap. Oh, dia silent cubit. Astagfirullahalazim. Abang Long pun dah tepuk saya. Tiba tangan dia. Kalau saya pun tercengang, apatah lagi Kak Long kalau lain Abang Long ni. Adik tercengang ke jumpa? Seposter jumpa Abang tapi Long Irfan baik. Irfan baik, budak baik. Kan? Good boy. Dia betul-betul support juga. Okey. Tak ada siapa boleh ganti tempat Abang Long di hati Kak Long ni. Mungkin dia nak kat. Sorry bang. Okey. Wah, tak sabar nak tahu ye? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Live Product Skincare risah semalam meriah dengan kedatangan Fatah Amin, Amira Othman dan juga Irfan Haris. Mana taknya dengan gelagat Irfan yang acap kali mengusik Fatah dan Amira membuatkan netizen juga menjadi blushing dan tersenyum-senyum. Boleh cerita balik ke Abang Long? Irfan memang suka cendol lah. Tak, saya masa tu. Boleh cerita balik? Takutlah nak cerita balik. Kenapa tiba-tiba Adik pun keluar? dah cerita, orang pun dah screen record. Benda pun dah cerita, bab kata-kata. Cerita je. Masa tu saya pergi open house. Ada Abang Long dan Kak Long. So saya satu table lah. Tiba-tiba mama semua pergi ambil makan. So tinggal saya seorang kat situ. So saya duduk, Abang Long kat sini, Kak Long kat sini. Saya kat sini. Saya blushing tapi saya tak boleh nak cakap. Saya macam, ya Allah, Abang Long Kak Long ambil je lah dunia ni. Kita tak bawa. Tadi saya pun waktu tu memang kontrol muka macam tak ada macam tak dapat blushing pun. Saya berlakon sebenarnya. Saya berlakon, saya makan cendol tu. Sebenarnya dalam hati saya berbunga-bunga. Tengok Kak Long dan Abang Long. Ni. Tu korang sebenarnya Irfan pandai berlakon. Aduh, dia cubit Abang Long, dia cubit Abang Long. Cubit dia tak tepuk ah. Senyap. Oh, dia silent cubit. Orang ni tutup dengan ni. Kalau ada orang nak ambil Irfan berlakon sekali okey. Oish, okey juga kita berlakon bertiga. Sebab Irfan dah pandai boleh Abang Long, saya tak tiba berlakon. Saya tak tiba berlakon Abang Long. Saya nak kena belajar berlakon dulu. Dia kalau berlakon, dia nak pilih heroin kot. Ya, okey, kalau Abang Fatah nak pilih heroin siapa? Kalau orang tanya apa tu? Apa dia? Ijaz. Ijaz Fakri. Kenapa minat sangat? Minat sangat dengan Ijaz Fakri. Oh, kenapa? Siapa tak minat Ijaz Fakri? Sekejap, saya nak tanya Kak Long satu soalan. Akak minat tak Ijaz Fakri? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Abang Long pun dah tepuk saya. tiba tangan dia.